Lan bergerak seperti asap, senyap dan terapung. Riza pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fit di Sembang Seram Sensasi. Okey, apa khabar semua? Agak lama juga Sembang Seram ni. Okey, untuk kali ini kita bercerita yang diberikan daripada saudara Rizal yang berusia 25 tahun. Okey, tanpa melengahkan masa, macam biasa kita mulakan cerita seram ini dengan ayat suci Al-Quran. Saya mulakan cerita. Assalamualaikum Bang Fit, saya Rizal berusia 25 tahun. Saya ada satu kisah seram yang bertajuk Di Bawah Bulan Penuh. Kisahnya bermula malam tu, hembusan angin dari arah sungai membawa bau lumpur yang sangat pedas. Rizal sedang mengemas loreng sendirian. Dia baru saja mengantar Lan ke stesen bas 2 jam tadi. Jadi suasana sunyi itu terasa sedikit luar biasa. Tiba-tiba dia mendengar bunyi ranting dijejak. Dari celah pokok keladi hutan muncul satu sosok tubuh. Dan jom lagi ke kau nak kemas. Satu suara daripada hutan tadi kedengaran daripada Rizal. Rizal tersentak. Dia menoleh dan jantungnya hempit-hempit. Yalah, sebab dekat dalam hutan tu memang tak ada siapa, memang dia seorang. Sebab dia dah hantar si Lan ke stesen bas. Di situ berdiri seorang lelaki yang sangat dia kenali. Baju Melayu, hijau lembut, parut di dahi, malah cara berdiri yang sedikit membungkuk. Memang sah itu Lan. Lan, bukan aku hantar kau pergi stesen bas tadi ke? Riza bertanya. Suara sedikit bergetar antara bingung dan takut. Tangannya mencapai lampu kecil dan menghalakan mata Lan. Sululah ke Lan tu. Dia mengangkat tangan menghala cahaya lampu itu dari terkena matanya. Maksudnya dia tutuplah sebab direct lampu ke mata dia. Dia tidak menangkap ke arah Rizal. Masa besar dah simpang depan tu. Aku malas sungguh aku jalan kaki balik sini. Sebab aku tertinggal kunci rumah dalam beg kau. Jawab Lan selamba. Suara sebiji berjalan, serak-serak basah yang biasa Rizal dengar setiap hari. Rizal terdiam. Logik juga fikirnya. Simpang depan memang selalu ada masalah bas. Dan Lan memang pelupa. Ketakutan Rizal mula surut diganti dengan rasa kasihan. Oh, ya ke? Nasib baik aku tak balik lagi. Kau nak benci? Sekejap, aku cari dalam beg. Rizal sambil berpaling ke arah motor ni. Sebab beg dia diletak dekat motor. Zal, dia pun aku masuk dalam sikit. Dekat lubuk bawah sana tu lah. Aku rasa kunci tu terjatuh masa kita pancing tadi. Bukan dalam beg kau. Dia nak pancing nampak. Dia ajak Rizal untuk masuk ke dalam sikit. Dia mula melangkah masuk ke kawasan semak. Aku rasa kunci itu terjatuh masa kita mancing tadi. Bukanlah kau, kata si Lan. Dia mula melangkah masuk ke kawasan semak yang lebih gelap, menjauhi cahaya lampu motor Rizal. Dia cuba nak ajak Rizal untuk masuk ke dalam lagi. Dia nak tarik sikit demi sikit untuk tarik Rizal ke dalam. Rizal mula melangkah mengikutinya. Namun selepas beberapa tapak, Rizal perasan sesuatu yang sangat salah. Dia sepelik lah kan. Sebabnya kenapa tiba-tiba pula
Sebab memang kunci tu dia memang letak dalam beg si Rizal. Macam mana dia cakap kalau terjatuh dekat lubuk? Walaupun Lan berjalan di atas timbunan daun kering dan ranting mati, tiada satu pun bunyi-bunyi geseran kaki atau patahan ranting. Dia bergerak tu tak bunyi langsung. Pergerakan dia tu senyap je, smooth je. Sangat aneh. Rizal pun mula berfikir, Lan bergerak seperti asap, senyap dan terapung. Rizal pula setiap langkahnya berbunyi. Bunyi-bunyi ranting kayu.